Tapi begitu juga dengan Gading yang mana setiap pagi insya-Allah pada satu masa hanya tu dia tidak kadang-kadang kata dalam satu minggu tu saya dah tahu beberapa kali tapi banyak kali. Dan untuk itu saya ingin mengisytiharkan ataupun memaklumkan pada anda sekalian, beliau merupakan CEO baru kita yang Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kalian untuk membantu beliau bersama-sama meneruskan agenda-agenda kita yang kita insya-Allah. Okey, saya rasa setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah terima kasih Kak Id kerana memberi sokongan pada saya, pada syarikat dan juga pada tim kita semua insyaAllah. Dan semoga kita terus melangkah ke hadapan insyaAllah. Okey, sekian. Wabillahi